Penentuan ditentukan dalam penalty shootout. 5 pemain akan mengambil ya. Wah. Baik Alisha. Kedua-dua pemain gagal untuk menjaringkan gol. Kedudukan masih terikat lagi. Gol daripada MBPJ. Kedudukan 1-0. Berjaya daripada Kamarina. Tu dia. Gagal daripada MBPJ. Teha Come on Keha, buat Keha. Come on Keha. Oi. Allahu Akbar. Keha. Masih terikat lagi 1-1. Masih terikat lagi 1-1. Astagfirullahaladzim. Ketiga dengan tempat siapa main? Ni? Perempuan ni? Come on. Dia draw tadi yang sama. Dia okey ni. Dia draw tadi sama. Dia pihak sorong kan. Depan ni. Depan ni. Tu, faham tu, dah standby tu. Ni ambil lah shot ni, baik ni. Hasha. Pemain berasal daripada Melaka. Walaupun sudah terjatuh masih berjaya
Jadi hero bos. Go Alisha. Masuk menang. So ah. Ya! Mendebar kan. Tempat ketiga dimenangi oleh pasukan. Bang, Pahang dengan Anderson main ni. Lah ya. Okey. Akhirnya tempat ketiga jatuh kepada SSTMI PKS Unit 10 Junior. Betul-betul mendebarkan . Adik dan kakak, pada hari Ahad kakak akan bermain untuk final bertemu pasukan daripada Negeri Sembilan. Salam sejahtera daripada Stadium Nasional Bukit Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syabas dan tahniah untuk pasukan SSTMI PKS Unit 10 Junior, dan syabas juga untuk pasukan MBPJ yang memberi tantangan yang sangat hebat. Semoga kita bertemu di lain hari. Selepas ini kita ada perlawanan tempat ketiga dan tempat keempat bagi lelaki, pasukan Akademi Hoki Sekolah Sukan Negeri Pahang Thunderbolt akan menentang Anderson Thunderbolt. Dan saya jangkakan satu perlawanan ini agak menarik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.